mengenai kenapa kita perlukan functional food lah. Okay, sebelum tu saya medical doctor juga. I was a lecturer before. Uh, so dulu belajar di Ireland, balik Malaysia dan bertugas di Malaysia. Dan sebelum saya buat BE full time, I was a lecturer lah. Hmm, nak kata kenapa tak sambung study, I feel that bila dah buat functional medicine ni, untuk berfikir secara terpisah-terpisah kan. Sebab kalau medicine ni, you nak further study, dia makin lama makin kecil. Makin lama macam jadi pakar jantung kan. Specialize sangat. Uh, saya punya otak tak boleh function macam tu. Ke saya memang sentiasa berfikir besar. I tak boleh nak go deep. I cannot. Just cannot. Walaupun memang nak buat boleh. Uh, so apa saya buat masters in medical education. Sebab bila dia mengasah cara kita mengajar lah. Because bila kita tengok masalah yang ada sekarang ni memang lot of kita cakap prevention. Dia zaman dah sekarang ni ialah kalau saya ingat lagi saya borak dengan seorang prof masa saya medical student. Dia kata dengan saya ke apa? Dia bukannya prof medicine, dia management. Dia Universiti Malaysia Kelantan. Saya pergi Kelantan tu dia kata the future is siapa yang boleh manage, maaf cakap lah, manage sampah. Manage sampah dia kata. Contohnya macam you beli kitas semula barang-barang, you ada syarikat untuk menguruskan sampah sebab kita maaf cakap dah banyak sangat sampah. Terlalu this is the byproduct of kita punya civilizations. Kita punya ketamadunan ni dia ialah kita faham bahawa umat Islam dulu pernah berada tinggi. Dan ini dia dah masuk pandang alam lah kan. Memang penting sebab kita kena go deep. Masalahnya masalah yang mengakar. Jadi bila kita dah beralih kepada pandang alam barat, macam cakap lah, ni kena cakap juga lah kan. Jadi pandang alamnya memang materialistik kan. Tapi tak nafikan bahawa sekarang ni dah ada kesedaran lah bila tengok dah Zahra fasad fasad fil ardi wal bahri kan dah terlalu kemungkarannya besar kan di daratan dan di lautan. Ini bukan pasal maksiat, mana ada orang buat maksiat dalam laut kan. Jadi Allah Taala tengah cerita pasal pencemaran yang sangat teruk. So bila saya tengok Prof ni kata uh, akan datang ni ialah macam mana kita manage sampah tu lah yang akan kita you boleh buat bisnes, saya kata buat bisnes on that. So saya pun terbuka, saya fikir balik dari segi medicine. Kita peringkat awal medicine dulu adalah lebih kepada menguruskan manusiawi itu menjadi lebih baik. Tapi the shifting of pandang alam kita sekarang ni dah menguruskan apa yang berada dalam kemodenan ni, sampah-sampah yang ada. Kan? Macam mana kita nak uruskan masalah dulu kita cerita pasal tak cukup makan. Betul. Tapi sekarang ni orang terlebih makan tapi tak cukup zat. Dan imbalance of tak cukup makan pula di negara yang lain pun masih tak selesai. Tapi disebabkan keuntungan dan sebagainya, kita dah ke arah kenyang, tapi sel hunger lah sekarang ni, what we call as sel hunger. Itu yang mendorong saya zaman student lagi sudah terfikir benda ni. It's a crisis lah. Krisis yang lama sebenarnya. Dia mengganggu fikiran tu lama. Mencari jawapan tu bukan senang lah. Saya ke sana ke sini dan akhirnya memang mendapat satu bidang yang saya rasa tak rugilah kalau saya buat. I feel that kalau I go for specialty, I will go too deep and focus on just satu organ saja. But when we learn about functional food, kan, yang bestnya sebab kita tidak hanya bercerita tentang nak support organ sahaja. Kalau if you talk about specialty ataupun pakar buah pinggang, pakar ini, semuanya adalah seperti workshop. Kita badan ni ada dua benda kita nak buat, iaitu servicing, macam kereta lah kan, kena servis. Kalau tak pernah servis, dia akan rosak, dah kena tukar, kena overhaul engine dan sebagainya. Perubatan moden, drugs ni dia tidak sifatnya memberi nutrien dah. Dia adalah seperti kena overhaul kereta yang kita tak pernah terfikir nak servis. Jadi organ tu dah rosak. Saya punya our 5 years, 7 years adalah banyak untuk
memikirkan macam mana nak selamatkan organ yang dah rosak. Ubat-ubat yang kami belajar semua tu kan. Dan akhirnya ialah saya nak kembali kepada prevention. Kita go towards apa yang Nabi SAW ni dah utarakan dahulu. Kan? Nabi sendiri dalam ada hadis akhir zaman kan yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari tak silap saya adalah satu uh, Nabi kata akhir zaman nanti kegemukan menjadi sesuatu yang kalau kita bahasanya ialah bahasa pandemik. Nabi cakap dalam hadis tu berleluasa, ramai sangat orang gemuk. Nabi cakap. Sedangkan Nabi bercerita pada zaman yang kita ni nak makan pun tak cukup kan. Nabi sampai ikat perut 2-3 biji batu sewaktu perang Khandaq. Tapi Nabi cakap ada sampai satu zaman nanti kegemukan tu ramai, berluasa. Dan orang yang mati tiba-tiba ni banyak. So we understand, oh, it's actually not, Nabi addressing mati tiba ni serangan jantung, stroke dan sebagainya. It's cardiovascular. Tapi orang zaman tu tak boleh brain lah kan. Dan itu sebab Nabi SAW sebut dalam khutbah terakhir, sampaikanlah ni kepada orang yang tak dengar. Kerana mungkin orang yang tak ada pada hari ni lebih memahami apa yang aku nak cakap. Kita lah tu kan. Oh gini. Dan Nabi cakap al-wiqayah khairun minal ilaj. Prevention is better than cure. Kan? So, apa yang Dr. Su cakap ni adalah benda yang sangat penting. Tapi kita manusia ni, Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kita ni suka pada short term dan kita tak suka pada long term. Kita suka pada sesuatu yang memberikan keseronokan sedikit tetapi melupakan uh, faedah yang besar. Jadi kalau kita nak cakap pasal prevention, functional food, tak ramai dia dah ramai lah sekarang Alhamdulillah. Tapi nak panggil orang dengar tu dia tidak sesuatu yang mesti tak tertarik kan. Tapi bila dah kena buah pinggang stage 3 ke 4 ke yang Malaysia ni dah memang prevalence sangat tinggi, dia barulah tergaga-gaga cari kan. Sedangkan Allah Ta'ala telah design badan kita, macam doktor bertanya, dia mungkin tanya pasal radang kan. Sebenarnya radang tu dia dah sentiasa berlaku. And it gives signal to us. But we tend to ignore. Kan? Sampailah tu dah krisis. Macam ni. But then it's sometimes it can be reversed. Sometimes it cannot. Most of the time susah. So that's why kalau yang belum kena lagi, yang dah ada kesedaran, kita pun we do a lot of online sekarang kan. But of course, the best is always face to face. The best is always memberikan kesedaran dan membuka mata manusia. So sebelum ni kalau saya sebagai pensyarah Dr. Su pun pernah di universiti, kita tak dapat nak ajar the masses. Kita ajar, mungkin saya mengajar pada medical student lah, cream on the cream. Dan mereka pula kalut nak housemanship lah apa semua. Bila kita cerita pasal benda ni, dia nanti dulu. Let me finish my exam first. Let me get a job. Let me kahwin dulu, dapat anak semua. And then I think at the age maybe 40 years old. Ada target masing-masing lah keduniaan dia kan. Dia tak boleh nak tolak juga, penting juga benda tu kan. They spend like 100,000 to get a medical degree. Takkan nak tiba-tiba kata, jom kita dengar yang dulu kan. Relax. So many people terpaksa disebabkan oleh kekangan hidup dan sebagainya. But bagi yang sedar, alhamdulillah, kesedaran yang Allah Ta'ala bagi dalam pelbagai cara, jom kita dengar. Nanti Ambassador Puan Laila akan cerita tentang peluang. So saya sendiri adalah orang yang suka kepada buat charity, buat NGO. Ini dulu Aceh kan sekarang teruk kan. Dulu saya sampai ke Aceh lah masa tsunami. Masa student tak apa lagi, kita tak ada anak, kita tak ada tanggungan. But what is the way nak buat sama benda yang sama, tolong orang, tapi nak juga ada income. Kalau kita zaman student dulu tak apa kan. Saya jenis tak kisah. Tidur lantai ke, tidur dalam hutan ke, ada mission nak tolong orang asli ke, I don't mind, I don't care. But bila kita dah ada anak-anak dan bila ada satu syarikat yang menawarkan bisnes yang lumayan untuk saya boleh support keluarga dan teruskan mission ni, why not lah. Nanti itu bisnes, peluang bisnes tu sangat penting. Sebab kita di BE International ni bukan keduniaan. Kita, the BE itu adalah beyond eternity. Kalau kupas lagi beyond eternity, akhirat lah.
Sebab mereka ini walaupun bukan beragama yang sama dengan kita, tapi mereka sudah ada wisdom, kepercayaan bahawa akhirat itu adalah sesuatu yang menenangkan. Jadi mereka kata, apa rahsia untuk berjaya di BE ini? First kali jumpa, mesti bersyukur dan humble. Kan? Bersyukur. Oh, ini memang hebat lah. Kita orang Islam pun hari-hari sebut Alhamdulillah kan, 17 kali kalau paling kurang dengan surah Fatihah. Tapi sejauh mana kita mendalami maksud tu adalah satu wisdom yang besar lah. Dan juga sebut oleh Nabi SAW ialah al-hikmatu dalalatul minal mu'min. Sesungguhnya hikmah wisdom ini adalah barang keciciran daripada mukmin. Maksudnya tak semestinya orang Islam yang akan discover this kind of business. Tak semestinya hanya orang Islam saja akan membolot benda-benda yang baik. Dia boleh datang daripada bukan Islam, tetapi Nabi kata siapa yang jumpa dulu, dia punya kan. So functional food adalah satu wisdom, satu hikmah daripada apa yang Allah Taala telah berikan pada kita. Dan that's why kita kena sangat hargai yang ini adalah satu functional food daripada zaman dinosaur lagi lah, iaitu spirulina. Hmm. Kenapa tak cerita dalam Quran? Tak perlu pun, sebab ini adalah benda-benda berkait dengan dunia. Maksudnya manusia satu hari nanti akan discover benda ni. Jadi tak perlu cerita dalam Quran. Orang tanya, kenapa dinosaur ni benda yang hebat ni? Kenapa tak ada cerita dalam Quran? Tak perlulah. Sebab benda ni orang akan jumpa nanti kan. Ah, ma- tapi Allah Ta'ala akan ceritakan benda-benda yang beyond our capacity of our brain to think. Macam benda-benda yang ghaibiah lah kan. Allah Ta'ala kan. Benda yang kita tak nampak. Sebab benda yang kita tak tahu dan kita tak nampak ni sangat besar. Mata kita ni hanya boleh tengok beberapa wavelength of cahaya je. So kalau kita dapat wave daripada luar bumi sekalipun, kita tak nampak pun. So kalau kita hanya nak kata apa yang wujud tu based on apa yang kita nampak, yang kita rasa, memang sangat sedikit sebenarnya. Kan? Jadi sama juga dengan spirulina, dia adalah satu rumpai laut yang Allah Ta'ala telah cipta zaman berzaman dan telah banyak mendapat manfaat daripada binatang-binatang dulu lagi kan, sampailah kita berjumpa dan kita telah mengambil manfaat dia. Spirulina ini adalah di laut kerana kita selalu ingat oksigen yang kita dapat banyak ni daripada hutan-hutan. Tak. Sebenarnya daripada laut, daripada plankton. Plankton itulah yang menghasilkan oksigen paling banyak di muka bumi ini, dan cahaya matahari yang terbanyak diabsorb adalah di lautan. Maka laut tu sendiri mempunyai satu sifatnya membersihkan. Membersihkan daratan ni. Jadi itu sampai 2/3 laut diperlukan untuk bersihkan kita ni kan. Kerana di segi laut itulah ada proses suling dan kita kita air semula kan. Jadi orang yang hatinya baik ni, hatinya seperti lautan. Jadi semua orang pun datang kat dia, dia tak ada masalah sebab hatinya besar. Jadi kita nak mendapat satu manfaat seperti laut ni adalah spirulina. Sebab spirulina ni, saya tadi uh, menggagah juga masuk kereta tadi sebab saya, bila kita travelling, kita tak bawa semua produk BE lah. Biasa kita ambil produk BE ni, di rumah ni memang mewah lah, memang makan semua setiap hari. Tapi kalau travelling, saya hanya bawa spirulina. Spirulina ni dia macam kalau handphone kan. Kita kat rumah kita best lah charging dekat biasa. Tapi kalau travel kita bawa power bank kita. Spirulina ni macam power bank kerana dia mempunyai hampir kesemua Dr. Su sebut tadi essential, benda yang penting. Dia badan kita ni dia sangat menarik, unik dia. Dia boleh menghasilkan amino acid sendiri dan lemak sendiri. Namun begitu, ada beberapa jenis amino acid dan lemak yang kita tak boleh nak hasilkan sendiri. Kan? Hati kita ni powerful, hebat. Kalau kita tak cukup, dia buat sendiri. Betapa Allah Ta'ala telah design dia tu dalam satu kepandaian dia, intelijen dia sendiri kan, untuk dihasilkan sendiri. Tapi ada benda-benda yang kita perlu ambil daripada luar. Spirulina ni dia mengandungi hampir ke semua, saya kata. 12 vitamin, ada beta karotin kan. Yang tadi Dr. Su pasal cerita lutein, zeaxanthin tadi juga kan, vitamin kan. Vitamin E, niacin, asid folik, biotin, vitamin K, 12 minerals kan. Zat besi, potasium, kalsium, magnesium. Yang bestnya, kalau kita ambil dalam bentuk sintetik dan berbeza-beza kan, you can buy satu rak kan penuh dengan sintetik supplements kan.
Tapi bagaimana dengan penyerapan dia? Adakah dia mudah diserap? Kalau kita tengok spirulina ni yang bagus ni kerana dia tidak ada cell wall yang tebal, yang susah nak dihadam. Jadi kalau kita ambil spirulina yang BE punya, yang bagusnya sebab dia adalah certified organic. Bila certified organic ni, maksudnya saya cakap tadi lawatan ni sifat dia membersihkan juga. Tapi masalah yang berlaku bila terlalu banyak pencemaran, spirulina ni dia boleh bersihkan logam berat daripada uh, daripada kita punya pencemaran. Dia boleh serap sebenarnya logam berat. Baru-baru ni saya tengok dekat Chernobyl lah, dekat tempat yang ada nuklear tu, Allah Ta'ala telah menciptakan kulat yang telah evolusi, yang boleh membersihkan radioaktif pula. Ha, itu kan, rumpai laut lah kulat ni, dah ada kulat yang boleh bersihkan. Dan yang lagi bestnya sekarang ni, dia orang jumpa lagi ada sejenis kulat dalam lautan, laut tak silap saya, yang dia dah boleh makan plastik. Dia makan plastik tak? Dia boleh cernakan plastik yang kita tak boleh nak, dia is not biodegradable kan. Ratusan tahun dia akan ada, tapi sekarang dah ada macam tu. Alhamdulillah. So spirulina ni pun sama juga. Kita kalau beli yang kita beli yang kat luar punya, di kuartir dia ada logam berat tu yang masuk dalam badan kita pula buat kita sakit. Tapi BE faham, kita buat dalam bentuk air laut yang tidak tercemar, because it's a certified organic. Dan kita tengok spirulina punya, dia bukan dalam bentuk kapsul kerana dia memang pure. Satu biji tablet tu memang itu sahaja yang ada, dan dia sangat readily absorbable. Kalau senang nak absorb ni, kita tengoklah. Biasa orang makan, kita dah jual berapa ribu botol kan, tak ada orang kata makan spirulina perut bloated ke, tak adalah. Mungkin ada yang healing crisis peringkat awal je. Okay? So dia ada 18 amino acid, ada asid lemak penting. Tadi Dr. Su sebut sebab apa? Omega 3 kan? Dia ada omega 3 juga, dan pigmen iaitu phycocyanin ni sangat penting untuk kita melawan sel kanser. Sel kanser dalam badan ini kita ini sentiasa ada ni. Kita berhadapan, dia memang dihasilkan, tapi badan kita punya immune system sangat efisien untuk neutralizekan serangan. Kita kita sekarang ni free radicals, cahaya matahari semua kan, memang Allah Ta'ala telah ciptakan bumi ni pun sendiri. Kita dah ada electromagnetic field yang tapis semua cahaya-cahaya yang jahat nak masuk bumi. Kenapa planet Marikh tu jadi macam tu adalah kerana planet Marikh dah hilang dia punya electromagnetic field. Jadi tu yang dia tidak dapat nak halang yang masuk dalam badan dia. Sama juga dah datang ni, kita perlu tapis lagi untuk akhirnya kita dapat yang sihat ni. Dan badan kita pula ada mekanisme lagi. Jadi dalam surah apa saya lupa pula. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Segala kehebatannya ada dalam diri kita. Apakah kamu tidak melihat dengan mata hati kan? Jadi sel kanser jadi tapi badan kita neutralize cepat-cepat. Dan antara komponen yang penting ialah phycocyanin tadi, ya. Dan kita ada antioksidan juga, superoxide dismutase, ya. Ha. So inilah yang terbukti secara saintifik. Dan spirulina ni dia adalah makanan yang dibawa ke angkasa lepas. You can actually Google, type dia NASA spirulina, confirm ada keluar. You type dia pasal spirulina dekat Google Scholar, ni yang research base kan. Banyak Q1 journal, kita panggil Q1 ni kalau dalam di pensyarah kan, kita kata sebagai jurnal yang hebat. Banyak sangat spirulina sebut kan. Even kita punya dalam BE kita ada top 2% scientist in the world, rated by Stanford University, Profesor Dr. Kamarul Imran. Dia suami kepada Profesor Madya Dr. Dr. Johara, yang nak bagi talk hari Sabtu ni. Suami dia pun prof ya. Dia dulu associate prof, suami dia prof, top 2% scientist in the world. Kita cerita pasal spina pun sangat lama. Kita selalu jumpa kan. Spina you buka lah. Q1 Journal pasal spina sangat banyak. Dan ada di recent ni BE dah tambahkan lagi research yang ada research studies mengurangkan pencambahan kanser pankreas, pancreatic cancer ni antara kanser yang susah nak dirawat. Kalau kena je memang kan. Kalau detect pun dah biasanya advance, because it does, pankreas kita ni tak ada sel sakit.
jumpa kadang-kadang dah agak teruk, ataupun jumpa tu kita treat dulu sebagai gastrik until it becomes a blood vomiting. Oh, then you realize, oh, sebab ada saat kita selalu jumpa lah kan, ada orang by the time dia dah tahu, oh, it's too late already. Rupanya bukannya gastrik kan, rupanya ada something more sinister kan, iaitu cancer. So apa lagi dia boleh tingkatkan darah, betul. If you take spirulina, sometimes untuk ibu yang mengandung dia tak boleh nak tolerate obimin, oberat ataupun fumarate ke yang susah untuk perut kita absorb. Sakit makan, memang sakit. Lagi cikgu bigit ada yang apa susah nak berak kan. Tapi sebab spirulina ni dia iron dalam tu dia sangat mesra dengan perut. Maka kalau orang yang ambil spirulina saja, we can see the increment 10% selepas 30 hari. Kan? Seterusnya kita Dr. Su cakap pasal the a very concerned issue of fatty liver. It's already it's not endemic lah, it's pandemic things. Satu dunia masalah, dan di Malaysia dikatakan satu daripada 4 orang sudah ada fatty liver. So fatty liver ni sangat bahaya, dan spirulina boleh menurunkan grade hati berlemak dan menurunkan kepekatan ALT, AST ni maksudnya ialah kita punya sel liver enzim dalam hati. Kalau kita punya liver enzim ambil darah kan, liver enzim kita kurang, tak nampak tinggi kan, maksudnya sel hati kita segar, cantik. So spirulina helps a lot on our liver juga. So lepas tu spirulina tadi meningkatkan purata prestasi sekolah. Kalau tengok betul, anak-anak yang ambil spirulina, kalau anak ke cucu ke kan, ada cucu ke apa, please give them spirulina. Dengan tadi Dr. Su tengok tunjuk zaman sekarang ni budak-budak makan hot dog kan dengan nugget lah apa kan. Saya rasa dah ada perubahan juga setakat ni, dah dengar banyak ibu bapa menyuarakan benda yang kita kata junk food ataupun makanan sampah lah kan. Junk food bukan sampah, bukan makanan ringan. Makanan sampah kan yang merosakkan anak-anak. Dan kalau spirulina ni yang best ni sebab tadi dia ada linoleic acid tu sangat penting untuk pertumbuhan otak kan, dia ada iron dan sebagainya, itu semua chlorophyll is very important untuk brain development kan. So that's why makan ni memang, anak-anak kami pun sama lah, bila kita, dia yang best ni kita makan spirulina kumui, anak-anak jadi otak dia macam span. Kita cakap dia terus tangkap, terus belajar. Hmm. Dia tak ada loading ni kan, macam kan cakap loading kan, tak. InsyaAllah dia boleh cepat tangkap fokus ya. Dan ialah meningkatkan perkembangan motor bahasa. So many speech delay ni antaranya isu ialah radang dalam dia punya connection brain dia. Circuits of the brain tu ada banyak radang. Sebabkan pemakanan tadi ialah pemakanan dan sebagainya. Radang ni yang menyebabkan dia mengganggu cognitive function dan juga social skill dan motor skill dan sebagainya. Speech delay kan. So kita selalu bagi spirulina, dan juga ada satu perlukan lutein. Manfaat daripada lutein optima bila pengambilan cecah 6 miligram sehari. Namun demikian, seorang individu hanya dapat 1.9 miligram sahaja bila kita makan secara seimbang. Yang ini kita tak dapat banyak sebenarnya daripada food kita. Uh, Sebab makanan yang mengandungi lutein ni tidak banyak kan. So dia ni kita panggil malnutrition. Banyak makan tapi tak cukup nutrisi. Kan? Kita panggil sel hunger. Lutein ada dijual sebagai suplemen, dan kajian menunjukkan uh, ratio yang berkesan ialah lutein zeaxanthin 5:1. Maksudnya ada 5 lutein zeaxanthin 1. So kenapa kita ambil eye vision, produk mata ni kan? So iVision ni um, saya rasa sangat powerful lah. Saya sendiri ni pengalaman peribadi, saya dulu pakai spek, dan bila dah buat LASIK beberapa hari sebelum berkahwin dengan Dr. Aimi, uh, saya buat LASIK. So lepas tu sampai sekarang, sebelum saya jumpa Produk BE, masa tu ialah kita dah start ada aging kan. Mata saya dah mula kabur. Rabun ayam saya dah naik. Lepas tu bila saya start makan ni, mata saya memang improve. Dan Alhamdulillah saya tidak perlu pakai spek. Dan kita cakap lutein zeaxanthin tadi
ada dalam marigold extract yang berpattern. Dia bukannya marigold yang kita beli kat luar dia. Air marigold kan. Dia tidak sama. Yes. So it's a shield against blue lights, cahaya biru. So bila cahaya biru ni dia datang daripada kita punya tablets. Dia datang daripada handphone. Kan bila kita tengok handphone tak henti-henti kan, uh, study kata kalau if you tengok handphone berterusan lebih daripada 1 jam, maksudnya dia dah lebih daripada exposure yang you yelah you lebih lah. So dia akan menyebabkan sebab dekat mata kita ni macam jendela yang besar kan, besar dia macam jendela besar, tapi image akan fokus kat satu titik je dalam jendela yang besar tu. Kalau jendela tu tak pakai, tapi jendela tu adalah untuk making sure yang satu titik ni sangat stable. Dia memang buka tegang betul kan. Jadi kalau titik ni tempat tu dia macam kanta. Kalau kanta yang panas tu kan, dia tempat satu tempat je lama-lama satu tempat tu boleh terbakar kan. Tetapi malangnya satu tempat tu je lah yang kita absorb image. Tempat lain bukan, kita tak boleh absorb image. Walaupun retina kita, jendela kita besar, tapi absorption of image tu dia masuk kat satu tempat tu je. Bayangkan kalau blue lights kita dapat terlalu banyak, dia jadi macam kantar dia dipanas, rosak kat situ. Jadi lutein and zeaxanthin tadi, dia ada dua, dia tiga sebenarnya. Daripada BE International, just from marigold je. Dia ada lutein, zeaxanthin and mesozeaxanthin. Ha, maaflah kalau dia macam banyak sikit kataan yang pelik-pelik ni kan. Tapi penting nak cerita sebab then you feel so impressed. You feel so blessed menggunakan produk BE. Sebab kita ada lutein, zeaxanthin dan mesozeaxanthin yang sangat jaga titik makula. Titik makula ni kecil tau. Dia sangat halus. Ada mata kita benda besar ni kan. Dia ada satu titik je. Ha, yang nak dapatkan image tu. Dan itulah yang kita kena jaga betul. Dan itulah yang boleh menyebabkan kita ada nampak floaters ke, uh, rabun pun boleh masalah itu. Dan yang kita khawatiri kalau ada kecil manis, jendela kita boleh tercabut. Kita panggil retinal detachment, dia tercabut. Tercabut tu habislah tak nampak lah. Itu yang dan banyak anak-anak sekarang ni bahayanya sebab dia dah tengok tab terlalu lama, dia attack dekat satu titik tu, dia boleh dapat ARMD, Age Related Macular Degeneration. Maksudnya benda tu rosak dan sel tu tak boleh tak boleh nak baiki dah. Walaupun dia memang ada pertukaran jugalah, tapi bila terlalu rosak dia susah nak baiki. So orang yang ada masalah mata, kalau kita tak rawat awal-awal, dah lambat susah. Bila makan Avision, kenapa tak boleh mata dah tak? Because it's already too late. Kan? So itu baru satu. So kita ada Mercury. Mercury untuk improve air mata. Benda yang kita selalu take for granted kan, air mata kita. Just because, tapi sebab kita kelip mata ni, you can count lah. Satu hari you kelip berapa kali? 1,000 times. But you take for granted. Kan? Allah Ta'ala ciptakan benda-benda yang kadang-kadang kita tak perasan. Ada orang yang dah tak ada air mata, bayangkan mata dia sangat merah, sakit dan kering kan. Itu je kan. Terpaksa titis artificial eye drop selalu. Kita ada juga orang yang beli eye vision ni, dia marah kita. Kenapa mata makcik dulu berair je? Makcik dulu ada mata kering ke? Dulu mata kering. Sekarang ni yang keluar air mata, dia jadi marah pula kan. Sebab dia terlupa, sebelum ni mata dia sangat kering. Saya kata tak, memang betul dia akan stimulate. Tapi peringkat awal memang banyak sikit mata tu, nanti dia akan okey. Kan? Dan seterusnya kita ada black currant extract ni sangat bagus. Dia punya antioksidan daripada tiga-tiga ni ada antioksidan. Tapi antioksidan dalam black currant extract ni, you just imagine your eyes is besar ni. Kan? Ada hadis Nabi SAW sebut kalau Allah Ta'ala akan memberikan syurga yang sangat tinggi pada Allah Ta'ala, orang yang Allah Ta'ala uji dengan kehilangan dua ini, iaitu penglihatan, dia boleh masuk syurga dengan mudah. Sebab apa? Walaupun organ dia besar ni, tapi dia ni lah yang nak tengok semuanya kan. So black currant extract ni, mata kita besar ni, dan urat darah yang supply mata kita ni sangat complicated. So you need a very good antioxidant untuk you buat repair yang halus-halus ni dengan mengambil blackcurrant extract. So dia akan improve overall blood flow around eyes kan. Dia akan improve kalau ada orang yang mata juling
mata juling pun ambil eye vision, mata dia memang nampak sebelum dan selepas lain. Sebab dia ada lazy eye kan. Maksudnya mata kita ni dia akan ada lot of ocular muscles yang pegang dia. Kalau ada satu je yang malas, malas maksudnya dia fatigue, mata dah tak boleh nak sama dah. Dia mata kita gerak ni, Allah Taala jadikan dia tak boleh fatigue. Dia akan sentiasa aktif dan dia tidak letih. Kan? Bayangkan tapi kalau dia boleh letih lah kalau sakit. But if you take blackcurrant extract, dia akan improve juga ocular muscle tu dan mata yang ada masalah glaucoma pun boleh dibantu juga. Sebab dia boleh improve blood circulation kan. Jadi dia nak air dalam mata kita ni dia tak statik tau. Air yang dalam mata kita ni dia sentiasa bertukar. Cepat tukar, cepat tukar, cepat tukar. Untuk kebab dalam ni. Kita je tak tahu. Kita je tak nampak. Kita je nampak clean, cantik semua. Tapi kalau kita tahu betapa proses rumitnya mengeluarkan tu, menukarkan yang baru, kalau dia tak tukar, nanti kita dah mulalah berkeladak lah kan, of course. Tapi orang yang ada masalah nak tukar air tu, air dia tersangkut, jadi glaukoma. Hmm. Air yang masuk bertambah, yang keluar sangkut. Jadi, oftalmologis pakar mata terpaksa buat longkang je sebenarnya untuk keluarkan balik. Ha. Tapi bila dah rosak proses tu, longkang tu mana ada intelligence untuk decide. Sekarang ni semua ada intelligence yang Allah Ta'ala jadikan untuk dia decide keluar masuk semua kan. Okay. So yes, jadi iVision ni please appreciate. Bismillah dan Alhamdulillah. Syukur Allah Ta'ala jumpakan saintis daripada Jepun yang boleh mengadunkan tiga sahaja tapi sangat hebat dan rasa dia sangat best. Rasa dia sedap. Anak-anak saya memang kat rumah tak ada masalah pun nak makan suplemen BE. Anak saya nombor tiga, Afin kan, dia boleh sebut semua suplemen BE. Kan? Makan kan. Okay. So yeah, another thing yang selalu kita take for granted juga ialah otot kita. Selalu kita fikir otot ni untuk orang sadar je lah kan, biar dia besar otot. Tapi bila kita bercakap tentang perubatan holistik lah, saya selalu memberikan perumpamaan seperti cawan. Dia macam hati jugalah kan. Hati kita kalau kita tak isi dengan yang baik, yang jahat akan datang. Yang bisikan yang syaitan akan datang. Tapi kita sentiasa dalam keadaan sentiasa buat baik, maka hati kita akan penuh dengan yang baik. Sama juga bila kita buat BE ke kita makan makanan, kita penuhkan dengan benda yang tak baik, nanti benda yang uh, baik susah nak dapat. Dia tak masuk dalam badan. So that's why semi-pro ni adalah sesuatu yang saya sendiri ambil secara peribadinya hampir setiap hari. Menggantikan breakfast saya. Pagi-pagi saya akan makan semi-pro kerana dia ada beberapa perkara yang penting. Yang pertama dia ada protein tu. So protein dalam pasaran ni ada pelbagai. Ada macam-macam protein yang dijual. Protein semi-pro ni dia adalah protein soy protein yang telah dibersihkan. Maksudnya dia tidak ada phytoestrogen lah. Dia telah dibersihkan dan juga protein beras perang. Protein beras perang ni antara protein yang paling sangat diserap oleh perut kita. Ada juga protein di luar ni macam whey protein tapi uh, masalah protein yang tak mudah diserap oleh badan ni nanti dia jadi beban pada badan kita dan boleh merosakkan buah pinggang. Dia ada kadar pencernaan protein PDC, dia panjang lah, apa saya pun dah tak ingat. Kadar pencerapan protein soy protein dan protein beras perang ni antara yang tertinggi. Dia jadi maksudnya kita makan dia senang nak serap. So kita ada seorang nama dia Steven, dia dulu badan besar 100 lebih berat badan dia. Dia selalu datang HQ lah meeting dan buat BE. Sekarang buat badan dia sangat turun sampai makan semi pro dan Selanglo satu lagi produk. Sampai dia pernah joke dengan kami percaya. Oh, I'm not Steven, I'm his brother. So kita okay, Steven not coming today.
Lepas tu dia pergi depan dia cerita, "Hello, I'm Steven." Sebab kita tak percaya dia. Dia dah telah berjaya turunkan berat badannya namanya. Kan? Oh, dan dia dah pernah jumpa kan? Betul. Sampai kita memang percaya, oh, Steven coming today. Okay. Memang kuat dan dia punya willpower-nya. Jadi dia cakap apa? Dia dah cuba mana-mana macam-macam produk dia nak turunkan berat badan dia. Tapi dia ambil yang protein yang lain, dia cerit-berit teruk. Kan, diarrhea is so bad. Sebab protein tu tak boleh diabsorb dengan senang. Dia address isu masa. So if you want to reduce weight, it's not just you kena tak makan. You perlu tak makan betul. Then you kena start burn your fat. Dan bila you punya cawan dah kosong, your fat is no longer inside, you kena cepat-cepat masukkan protein dan nutrisi lah, spirulina dan sebagainya untuk penuhkan yang baik. Dia macam kebun bunga kan. Uh, Kalau kita tak cabut lalang semua, lalang akan datang balik. So kita kena maintain dia dalam keadaan yang penuh dengan protein. So that's why dia acid dan juga dia ada essential fatty acid juga dalam kita punya semi pro, dan dia ada serat gandum dan serat jagung. Itu beras merah ni. Yang protein daripada beras merah. Yang ni dia ringkasan. Dia sebab dia tak semua beras sama dia punya level protein. Jadi protein daripada beras biasa dia dah polish apa benda dia kurang. Tapi yang beras perang yang dia pilih tu bukan sembarang beras perang. Dia high protein rice. Tahu tak beras mana kat Malaysia yang paling high protein? Beras wangi low pesticide yang dekat Tanjung Karang. Tanjung Karang. Itu yang paling tinggi protein. Brand apa? Dia Besda is one brand. Tapi yang kita orang beli ni generic, tak ada brand, tapi dia memang daripada Tanjung Karang and pesticide free. Tanjung Karang. Nanti abang bagi kat you link. Organic kan ni? Kira organic. Dia tak boleh sebab sijil organic tu very difficult to get. But it's almost organic lah. Memang dia tak pakai pesticide. Satu lagi beras bario. Bukan beras bario. Beras bario tak high protein. Tak high protein ya? Beras bario mungkin low glycemic index. I'm talking about high protein. Okay. So dia yang BE ambil ni yang patented punya. Yang extract tu daripada a particular type of rice yang memang high protein. Memang organic lah. Menarik. Sangat menarik. When we get the knowledge kan, sangat menarik untuk kita fahami. Dan itu baru protein. Kemudian dia ada 8 grams of serat daripada serat jagung dan juga serat gandum. Serat ni dia memang dia macam ni. Kalau kita dari segi perut kita kan, perut kita pun dia adalah sejenis lautan untuk bakteria baik yang berenang kan. So kalau dalam laut, kita perlu banyak ada batu karang, betul tak? Batu karang baru kita boleh, ikan-ikan ni dia membiak dan sebagainya, dia boleh bermain dan tinggal. So serat ni tadi dia jadi batu karang, bukan batu karang batu empedu tu tak, dia seolah macam corals dalam kita punya usus. Jadi bila dia banyak corals, banyak dia macam banyak rumput, jadi nak serap gula pun lambat. Jadi gula lambat masuk dalam badan. So baguslah. Jadi gula tak dalam darah tak haywire. Dia masuk slowly kan. Lepas tu kolesterol pula, kalau kita banyak span, dia nak masuk lemak, tak boleh lah. Kan dia akan push away. Jadi dia bertindak untuk turunkan kolesterol, dia boleh low glycemic index. Dia boleh slowkan gula, dan dia juga jadi tempat untuk kita punya bakteria baik berenang, boleh duduk dan bercambah dengan baik. Itu kita panggil serat tadi. Dan dia ada 25 vitamin dan mineral, sangat rendah kandungan gula, 134 kilocal. Tapi kalau makan, saya personally makan, this is my breakfast, dan saya akan tahan tak lapar sampai pukul 11-12. Baru kita start makan. Kadang buat kerja, kalau saya intensely buat kerja, tu baru rasa lapar lah. Relax kan. Tak ada banyak berfikir sangat buat ni. Saya akan tahan. Ya, ya, dia dapat dia dapat. Okay. Tu. Jangan dia beli Shiruto. Shiruto. Cipac. Okay. Boleh rasa tu. Yes. Dah makan.
belum makan dulu. Ha. Tak apa, biasa kita dah dengar dia punya kelebihan baru dia, tak sabarnya nak balik nak makan kan. Sebab baru kita dengar that's why BE ni dia punya filing dia memang simple-simple to create awareness. Bila kita dah dapat, kita dah tahu nilai dia baru tak sabar. Silap aku beli satu kotak lain bulan ni kan, macam tu kan. So dia rendah gula, dan yang paling best sekali kita saya pun ini ilmu baru walaupun belajar medik lama, dia ada chromium picolinate. Dia satu mineral surih yang tak perlu banyak, tapi chromium picolinate ni lah, dia ada dalam buku dah. Kat sini kita tak tulis lah. Saya ni adalah nice to know. Kalau tak dengar, tak ingat pun tak apa. Tapi yang kami ni ingat ni sebab kita dah in medical field. Benda ni tak boleh nak buang kalau tak kan. Jadi masuk je tu boleh lekat lah insyaAllah. So chromium picolinate ni, dia sikit je. Tapi dia sangat penting untuk sensitifkan insulin badan kita. Dia tak banyak dalam tu. Dan kita pun tak perlu banyak. Tapi kita perlu ada sedikit. Dia ada sedikit dalam Semi-Pro untuk bantu sensitifkan insulin dia. So ni dah tadi. Serat dan detox, meningkatkan pergerakan usus. Kalau sakit kecil diabetik tu memang Boleh makan. Boleh makan. Kita sangat sarankan untuk makan. sedih. Dia tampung. Dia tampung apa yang kurang. Jadi saya pun bila saya rasa saya tak cukup protein ke apa ke, dan memang top up dengan Selenium. Dia kan kalau nak kata, Spirulina tu banyak fokus micronutrient. Selenium macro plus the 25 vitamin and mineral. So kalau dah ada dua-dua tu memang kita tak kurang. Kita nak masuk bulan Ramadan kan, cubalah buat eksperimen. Hanya bersahur dengan Spirulina dan juga Semi-Pro. Saya sendiri tak rasa lapar. Bila kita makan, dalam insulin kita dalam keadaan yang baik kan. Masalah sekarang ni rasa lapar tu sebab insulin kita haywire kan. Insulin kita stabil. Ambil Semi-Pro dengan Spirulina, ambil produk BE lah. Saya pernah dalam kadang-kadang tak sempat nak masak ni, kita tak makan berat pagi, tapi saya pernah memang banyak kali, tapi tak rasa lapar. Dan dah sampai pukul 4, pukul 5 tu rasa haus lah kan. Haus ni kita tak nak elak lah kan, tapi lapar tu memang betul. Tak rasa lapar. Haus je, dan penat badan. Biasalah penat badan puasa kan. Satu Allah Ta'ala nak uji kita. Tapi lapar tu tak ada. Dan perut tak gastrik. Okay. So next is kita panggil Leaf Core. So Leaf Core ni adalah penjagaan hati. Dia dalam bentuk kapsul. Ada botol lah. Kita memang suka kan kalau dah sendiri ni, kita dah cuba semua produk BE kan. Jadi kita pun nak recommend orang lain pun, jom pakai je semua produk BE jugalah kan. So salah satu produk yang sangat hebat ni juga adalah produk hati lah, Leaf Core. So Leaf Core ni dia ada 5 bahan. 5 bahan yang penting. Pertama ialah biji brokoli. Biji brokoli ni lah yang membolehkan kita keluarkan toksin daripada badan kita. Tadi kita tekat pasal spirulina. Spirulina ni dia ada satu komponen yang buang logam berat. Tapi kalau kita nak betul-betul keluarkan toksin daripada badan kita, Dr. Su cakap tadi toksin macam-macam kan. Kita makan chicken chop pun toksin. Kalau ada pewangi kereta pun toksin. Kalau yang masih memakai kereta yang biasa isi minyak kan, bau minyak petrol pun toksin. Asap kenderaan toksin. Kalau duduk di area Pasir Gudang ke, lots of factories, walaupun di Pasir Gudang kadang-kadang saya lalu kan, dia ada macam ada bau tau. Ni saya tahu ni bau ni tak bagus. Tapi kalau yang autism tu memang dicadangkan ambil spirulina tu. Betul, boleh. Spirulina, Shiruto, Next Bio dan Alora lah, pakai Alora juga. Untuk kita tenangkan dia. Dia adalah autistik ni sebab dia punya dalam brain dia agak kecamuk. Jadi dia tend to be very sensitive dengan apa-apa yang datang secara apa nama, sensory dia sangat sensitif. Sebab dia tengah ni, bayangkan kita tengah sibuk kan, tiba-tiba ada orang datang rumah, jadi kita jadi lagi serabut. Dia bukan serabut macam kita lah. Dia serabut dia punya pemprosesan dia serabut sikit. Jadi kita bagi dia ni, dia lebih tenang. Dan dia sebab serabut dia tantrum.
dia tak boleh nak menyusun apa stimulus yang datang. Jadi dengan produk-produk BE ini kita membantu dia. Dia dah memang lahirnya penyusunan tu agak sukar. Jadi kita nak disuruh susun macam orang yang kita pandang biasa ni agak mustahil lah. Tapi kita boleh susun. Orang autism. Ha. So boleh guna. Boleh, ya. Kita Leafcore tak sesuai lah untuk kanak-kanak. Tapi Spirina, Shiruto, Nextbio dan Alora. Lah tu memang you will see the InsyaAllah remarkable changes. Kita boleh susun dia bantu. So Leafcore ni yang tadi Tak boleh beri. Leafcore tak boleh. Tapi kalau dia dah dewasa boleh tak? Boleh. 18 dan Dah 17. boleh lah. Tujuh boleh lah. Uh, tapi kita fokuskan pada otak tadi. We can start first dengan Spirina, Shirito, Nextbio. Nextbio nanti next slide saya cerita sikit. So Leafcore yang pertama tadi dia ada biji brokoli yang membantu untuk buang toksin-toksin yang larut lemak. Because kalau kita terdedah dengan banyak yang kat luar ni, kebanyakan ni adalah toksin larut lemak. Kalau larut air, dia akan bebankan pada buah pinggang lah untuk buang. Tapi kalau namanya toksin larut lemak ni, dia bebankan hati. Hati yang kena tadi kan yang fatty liver kan. Dr. Su cakap pasal masalah leaky gut. Leaky gut ni dia akan menyebabkan radang dekat usus. Siapa yang nak selesaikan masalah radang yang banyak ni, dia nak tolak sampai kat mana? Takkan kita nak radang ni sampai dekat semua organ-organ mata kita semua radang kan? So dia semua sangkut dekat hati. Tapi lama-lama hati tu jadi hati berlemak kan? So that's why we need biji brokoli untuk buang toksin. Tapi pada masa sama ada isu hati berlemak, kita gunakan satu bahan nama dia artichok. Artichok ni yang boleh mengurangkan grade hati berlemak. Kalau wanita ambil artichok ni, hati berlemak grade dia boleh turun sampai 56%. Separuh boleh turun masalah hati berlemak dengan menggunakan Leafcore. So yang ketiga dia ada kita panggil Mictisel. Hati adalah satu-satunya organ yang boleh generate balik. Dia ada kepandaian dia Allah Ta'ala buat kembali untuk dia kembali ada hati baru. Sebab dia nak buat kerja yang sangat teruk kan. Kerja sangat banyak. Kalau dia mati, susah lah kan. Dia akan shrinking. Tapi dia boleh generate balik sel hati yang baru dan Mictisel ni bantu untuk segahkan sel hati yang baru. Saya kalau orang yang ada masalah hati ni, kita suka bagi pakai Alora lah, Alora Bra kan, pakai Alora dan juga saya punya bacaan tu dia perlukan nitric oxide juga untuk hati. So kita boleh gabung sebenarnya Bifil pun boleh gabungkan dengan Leafcore untuk orang masalah hati. Spirina pun bagus kan. Sebab kita perlukan that nitric oxide tu pun dia bagus untuk generate balik sel hati baru. So yang keempat ialah kita panggil THC, kunyit yang berpattern. Dia bukan kunyit masak kat dapur kan. Dia kunyit yang berpattern untuk antioksida. Dan yang kelima ni benda ni tak banyak yang ada kat Malaysia. Saya rasa saya tak pastilah. Dia saya pun tahu ni dari segi BE produk BE iaitu kayu Perancis. Kayu Perancis ni dia bagusnya dia bantu untuk hasilkan kilang tenaga yang baru. French chocolate. Dia ada polyphenol ruberin. So dia hasilkan kilang tenaga yang baru dalam hati. Bayangkan kereta dah best dah BMW kan, tapi tak isi minyak. Ada function tak kereta tu? Tak ada function. Tak ada minyak. Sama juga kita kata kita dah ada biji brokoli, kita dah ada artichok, kita dah ada ni, tapi tak ada tenaga. Hati masih lagi tak ada tenaga. Macam mana hati tu nak bagus? So you give this 5 ingredient dalam satu, dalam dos yang sangat mencukupi. Dia nak buat research semua ni. Bila dia kata ambil dua kapsul malam ke, dua kapsul ke setiap hari, just take that. Saya pengalaman peribadi kalau makan Leafcore dan sebelum tu adalah makan, kadang-kadang makan banyak lebih sikit kan. Saya ambil Leafcore sebelum tidur, memang pagi terkencing-kencing. Dia keluarkan. Kadang pukul 5 pagi pun dah pergi toilet. Walaupun dah kencing malam tadi, pagi dah terkencing. Sebab nak keluarkan toksin. Okay. So next ialah next bio kan. Next bio, kenapa kita suka yang BE punya? BE always has, saya pun tak tahu, mungkin ada saintis yang
fikiran dia sangat besar dalam BE ni kan. Dia always think ahead, one step ahead. Masa kita tengah nak baru mengkaji tentang kehebatan Alora kan, oh Alora best ni kan. Dia dah keluarkan Alora Bra. Oh, Alora Bra pun power kan. Bukannya sekadar uh, buat bra pakai kain Kodashi kan. Bra dia pun sangat hebat dan orang sukalah memang Alora Bra ni kan. Kalau dah beli Alora Bra dah tak tengok dah brand lain. So dia always one step ahead. Kalau macam hari tu kebetulan Dr. Su tengah cerita tentang masalah bakteria dalam perut yang tak cukup kan. Pop 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 few months later keluar Next Bio ni. Kan? Dia dah macam tahu apa yang kita perlukan sekarang. Dan kenapa Next Bio ni bagus dan saya rasa belum ada lagi produk yang boleh menandingi produk BE. Itu yang best ni. Produk BE ni kita rasa selesa, kita rasa selamat. Jadi orang yang mengedarkan produk BE ni sebab founder kita macam sentiasa think ahead yang menyebabkan orang lain tak boleh nak kejar. Jadi produk kita masih lagi superior. Kita pun rasa tenang je kan. Tak ada kalut nak tengok, alamak kat Shopee dah ni dah ni. Tak ada. Orang pun tak lari pada kita. Dia stay with us. Sebab the product ni superior mungkin few years ahead lah saya rasa. Macam skincare kita kan. Macam saya pakai skincare. Skincare kita tahun 2017 dah ada. 2018 dah ada. Tapi kita pakai teknologi yang kat Malaysia pun tak ada lagi sampai sekarang. Ada seorang founder kosmetik ada PM saya lah. Nak tanya pasal apa yang ada dalam BE kan. Dia pun macam tak reply lah. Sebab bahan tu memang kat Korea yang tak ada kat Malaysia. Kita dah buat 2018 7 years ago. Kan kita dah ada kat Malaysia dan masih lagi superior. Dan lagi best skincare kita pun dah ada postbiotic. Dia letak lagi benda. Lagilah yang orang lokal, oh kita baru nak tiru gambar PGA, kau dah tambah lagi postbiotic. Probiotik apa maksud dia? Okay. Prebiotic, probiotic dan postbiotic. Dia 3 dalam 1. Kalau kita cakap tadi hidroponik kan. Hidroponik, kalau prebiotic ni macam baja lah. Kita nak baja organik. Probiotik ni macam pokok dia. Kan? Contohnya kita nak makan durian organik. Prebiotik ni ialah kita panggil baja lah. Baja organik. Probiotik ni kita panggil macam musang king ke apa kan. Tapi postbiotik ialah buah durian tu. Kan? Postbiotik ni buah durian. Kita suka makan baja durian ke, kita suka makan pokok durian ke, kita suka makan buah durian. Kita suka makan buah durian lah. Betul tak? Cuma dalam pasaran ni, dia banyak jual anak pokok dan juga baja, iaitu prebiotik dan probiotik. Jadi nak dapat kesan, dia lambat lah. Dia ending product lah maksudnya. Ya, postbiotik tu end product dia. Orang yang suka makan pre dan probiotik, dia akan ambil masa kadang-kadang belilah yang ampule mahal-mahal. Beli yang kat supermarket tu, tak dapat banyak tau. Sebab banyak dah mati. Masuk perut pun dia tak tahan lama, mati lah. Yoga kan? Tapi dia tak ada apa. Gula je kan. Orang buat kajian memang betul Dia take this probiotic drink kan, dekat ni bawa masuk lab, tinggal berapa je kan, apa CCFU kan, tak banyak. Tapi postbiotic yang kita ada, that's why BE punya, personally saya ambil Next Bio ni, the next day saya dah buang air 5 kali. Tapi bukan buang air macam cirit, buang air yang normal. Dia macam ada guard reset tau. Dia, sebab usus kita ni panjang. Tapi banyak kali sehari. Dia bersih, dia reset balik kita punya guard. It's not just me lah. Orang yang ambil, orang lain pun sama juga. Yang ada masalah. Baru ni saya punya ada seorang cikgu. Sampai sekarang dah start sharing dekat social media. Dia ambil Next Bio kan. Gula dia dulu 10, 11, 12. Tekanan darah pun tinggi 160, 90. Saya tak bagi lagi. Bifill Alora dia tak beli lagi. Dia hanya sebab saya melawat dia kat hospital, saya hadiahkan dia. Saya tak percaya kan. Dah sampai masuk hospital lah. Tak apa. Kita dah cerita for few months. Dia ambil tu masa tu dia kena batuk yang agak lama. 1 bulan lebih batuk. Tak baik-baik. Sampai dia masuk hospital, doktor diagnose rupanya ubat darah tinggi dia tu boleh menyebabkan batuk. Tapi sebelum ni makan okey. Sebab dia sebelum ni tak ada radang yang teruk. Dia dah makin meradang lah. So radang campur ubat tekanan darah tinggi, dia hasilkan satu komponen nama dia bradykinin tu yang banyak dekat paru-paru. Jadi dia batuk. Radang lah. Kita dah okey. Tapi saya explain. Saya bagi sikit rasa.
Dia rasa je tu buang-buang air. Tapi dia kata buang-buang air bukan macam cirit. Bukan yang macam lesu badan. Tak. Tapi dia rasa macam lepas buang air tu dia makin lama makin lega dan badan makin ringan, dia kata. Dia tak percaya. Dia ambil Shirutol dan Next Bio. Gula dia stabil. Dan buku dia ambil kan. Dia beranilah stop ubat darah tinggi kencing manis. Sebab tekanan darah turun, gula stabil. Dia memang ambil je selalu. Saya tekan. Yang makan yang wajib ni. Tidak. Dia anti radang. Dia menurunkan radang. Jadi kalau penyakit kita disebabkan radang, Jadi dia dia akan bantu untuk sihatkan kita. Yang buat kerja badan kita. Ubat tu dia macam memberi bahan yang kita nak perlu. mengandung kita Yes. booster je kan? Ya. Tapi orang tua macam saya banyak radang memang kena makan Shirutol lah. Okey. Itu sebabnya 3 in 1 tu bila makan Next Bio ni kesan dia boleh dapat cepat. Ada orang 1 hari, ada orang seminggu. Cepat lah. Boleh cepat, sangat cepat rasa. So that's why kita tak kita ada dia baru satu bahan pun dah power. Ni bayangkan ada sampai berapa belas kot dalam satu paket ni. So prebiotik kita dulu. 4 prebiotik, Ha, 4 4 probiotik, 1 postbiotik. satu postbiotik. So prebiotik ada 4. Satu kita panggil sebagai uh, uh, apa buah kiwi emas yang menjadi satu makanan bakteria baik dalam perut lah, nama dia F-Proud. So orang yang ada masalah usus meradang, kalau pernah dengar Crohn's disease, ulcerative colitis, ni adalah masalah radang di perut. Kalau kalau masalah radang usus besar ni, bahayanya sampai kena ambil ubat kemo. Nama dia methotrexate. Ha. Ataupun sulfasalazine. Ni ubat-ubat yang kuat lah untuk mengawal radang di usus. Dia radang kat usus ni bukan radang macam kat kulit tau. Radang usus ni kalau kulit ni dia boleh relax tau. Tak buat apa lah kan, kena eczema pun sakit lah kan. Tapi usus mana boleh relax. Dia ada banyak kerja nak buat and yet dia sangat beradang. Jadi kena bagi ubat yang kuat. Yang paksa kan? Ha, terpaksa lah sebab dia kan, kita nak makan, Dia kita nak kan. fungsi dia sentiasa kan. So Next Bio kita ada buah kiwi emas tu yang boleh bantu untuk F-Proud ni banyak dan mengurangkan keradangan. Tadi Dr. Su sebut juga tentang galacto-oligosaccharide GOS tadi kan, yang ada dalam susu ibu, dan bakteria satu namanya Bifidobacterium tadi kan. Itu adalah untuk anak-anak mendapat hormon serotonin, hormon yang membolehkan kita tenang dan menenangkan banyak dalam badan kita. So inilah yang tidak ada dalam bayi kalau keluar ikut tingkap kan. Memang they have done a study. Kalau anak ni keluar ikut tingkap, instead of ada banyak bifidobacterium, dia ada banyak lagi satu kuman nama dia Staphylococcus. Staphylococcus yang banyak pada anak yang keluar ikut tingkap dan minum susu formula. Staphylococcus ni bahaya. Dia akan radangkan jantung macam-macam sebab dia kat kulit kita. Bila lahir dekat Caesar, kena kat kulit ibu. Jadi dia punya makrobiom dia lain. Ha. So itu 2 tadi lah. Yang ketiga kita ada serat tadi lah. Serat kan saya cakap dia macam Non-GMO. non-GMO. Serat lah, serat gandum dan serat jagung. Dia adalah, saya kata serat tadi kan batu karang. So dia tempat nak tinggal lah tadi. So ada baja dan batu karang kita ada. Prebiotik ada baja dan batu. So bakteria kita bukan ada 1. Kita bukan ada 2. Kita ada 4. Dan 4 inilah yang sangat penting. Kalau kita kata keseimbangan bakteria dalam perut, dia bukan seimbang jahat dengan baik 50-50. Dia mesti 80 ke 90% bakteria baik, yang jahat tu biar majoriti. Jahat ni tu tak ada kan, tak boleh nak buang kan. Tapi sebab perut kita zaman sekarang ni, jahat tu lagi banyak. Jadi mengacau perut ni kan. Tak baik-baik lah, masalah gastrik, masalah indigestion, tak boleh nak ni. Sebab yang jahat lagi banyak kan. Jadi immune system pun pening lah, polis pun jadi pening. Orang jahat banyak sangat, dah lah dia terpaksa banyak bekerja kat sini kan.
Jadi dia terpaksa tarik kat sini banyak lah. Immune system banyak bekerja kat perut, dekat tempat lain kuranglah askar-askarnya. Tu kena sinus lalu, kenalah eczema, kenalah serangan jantung, kenalah radang apa injak bocor dan sebagainya. Sebab tempat lain tak cukup ni polis nak jaga. Kan? Lalu buah pinggang rosak dan sebagainya sebab terlalu teruk sangat perut. So bila kita ada cukup 4 bakteria ni, bakteria yang baik, dia akan start to uh, kata eradicate lah. Dia akan mengurangkan yang jahat-jahat tadi. So dia ada 4 lah. Nama dia Bifidobacterium lactis, BB12. BB, BB12 ni kan, BB12 ni dia membantu hasilkan hormon tenang lah, serotonin. Dengan makanan baja tadi, GOS tadilah, galactose-oligosaccharide. So kemudian dia ada LA5, Lactobacillus acidophilus 5. Yang ni memang untuk melancarkan perut lah. Jadi tidak ada lagi masalah cerit-berit yang teruk. Dan kita ada LGG, Lactobacillus rhamnosus. Ini dia bagus sebab dia bantu untuk kuatkan imun sistem. Jadi kita cakap gut ni, dia ada banyak hubung kait. Gut dengan otak kan, gut dengan jantung, gut dengan paru-paru. Gut axis kita panggil ni pun ada berapa belas, banyak sangat. So, hubungan perut kita dengan satu badan kita sangat banyak. So daripada ni macam central penyakit lah kan. Kalau kita aksis kita punya hubungan tu tak baik. Kerana situ rosak, maka dia akan rosakkan yang lain kan. So hadis pun sebut lah kan. Tapi Nabi secara spiritual ni kata hati kita lah. Kan. Dia sama juga konsep dia. Ada satu tempat yang kalau tempat tu rosak, dia punca jadi rosak lain. Iaitu mungkin hati dan gut kita juga. Sebab kata hati yang spiritual ni, dia memang orang panggil gut feeling kan, betul tak? Gut feeling kan. Sebab dalam gut kita, usus kita ni pun ada neuron yang sangat banyak. If I'm not mistaken, ada 500 million. Tak silap saya. So dia boleh fikir sendiri, dia boleh gerak sendiri. Dan dia adalah tempat yang kalau kita tak betulkan dia, kita punya gut feeling kita jadi tak betul juga. Maksudnya kita tak betul, kita tak clear. Clarity tak ada. So once sebab bakteria baik ni pun dia punya intelligence juga yang membantu kita berfikir juga sebenarnya. That's why macam Bifidobacterium lactis, dia membantu otak juga. Dia adalah bakteria yang baik untuk kalau di perut namanya serotonin. Kalau di otak namanya GABA, GABA lah. So dua-dua ni sangat penting untuk otak kita ada. Dalam keadaan kita boleh berfikir dengan sharp, dengan tenang. Saya sendiri kalau ambil Nextbio ni memang betul. Boleh rasa lain di sisi fikiran kita. Happy hormone. Happy hormone, yes. Dia happy excited, nama dia dopamin. Dia happy excited. Tapi memang best, saya akui lah. Macam tenang, kita rasa macam tak serabut. Dia makan dia. Walaupun it's just for macam kalau you tanya pakar gastro lah, dia 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 orang tak mention sangat pasal ni tau. Dia hanya fikir that one lah, scope, tampal yang bocor ke, surgery, kan? You focus on that. Kan? Sampai to the level, kalau you jumpa orang yang psychiatry, ada masalah depression, lupa pun nak address masalah gut. Saya baru ada seorang yang ada anxiety, tapi dia ni bijak sikit. Dia baca banyak sikit, dia kontak saya. So kita bincang dekat 40 minit. Ada tak ni? Ada tak ni? Ada. Tapi dia not really diagnosed as having gut issues. Tapi kita dah tahu benda ni kan. I think the reason being banyak gastro dengan sebagainya, dia pergi medical school sebelum penemuan ni. And it takes actually more than 10 years sebelum apa yang research jumpa masuk medical books. Ada doctors yang up to date, dia tak akan tahu benda ni. Itu satu. Nombor dua, drug industry, dia orang kata based on profit. So ada kemungkinan lah benda yang you tak boleh nak patent sangat, you tak boleh nak dapat lesen untuk eksklusif. Sebab probiotik banyak syarikat keluarkan dan sebagainya. So it is not tak menguntungkan drug industry. Jadi dia orang pun tak perlu drug specialist. Jadi specialist unless you
Macam saya suka menentang arus, ikut je apa drug industry bagi tahu, dia tak akan prescribe lah. Sebab dia tak tahu nak prescribe macam mana. So next tadi Shiruto ni mungkin dah beli kan? Ada beli. Ni tentang syukur pula ya. So Shiruto adalah satu yang anugerah lah pada saya. Dia produk BE ni macam Bifil, kita pun Dia ada dengan pemandangan itu dia kata genggam dah boleh sampai habis. Alhamdulillah Baru 3 hari kan. very very fast dia punya kesan dia kan. Dia macam Apa ni genggam cuba cerita balik. dia tidak Tangan tak boleh tangan genggam. tak boleh genggam sampai habis. Dia baru 3 hari. Rasa dah genggam ni sampai semalam, dah genggam sampai habis. Lepas tu Yang ni you kena buat video testimoni ni. Dia ada 2 testimoni you tak documented. Si Laila dia kata cucu dia makan Next Bio jadi pandai. Ya, ya kan lah. Uh, Apa dia cerita ni? Okey, boleh ya saya cerita sikit ya. My other cucu selama ini tak begitu rajin membaca, tak nak. Kalau akademik ni memang uh, cuba ngelak-ngelak kalau buat division dengan saya kan. Mengelak-ngelak. Adanya adalah dia sampai along the line tu dia punya apa tu the basic matematik tu tidak di apa tu diinstil ya dengan betul. Jadi bila dia dah jam 4 dia macam terkejut. Jadi bila cikgu dia kata bagi tahu dengan anak saya bahawa budak ni boleh buat dia kata tapi cumanya dia perlu sedikit lagi ya untuk apa ni bagi dia lebih rajin buat latihan. Jadi lepas next bio uh, dia buat apa ni masa keputusan pertengahan tahun memang teruk betul. Saya rasa dalam 20-an dah keputusan itu ya. Kemudian memanglah ada latih tubi ya dengan mak dia tu. Kemudian cikgu dia pun bantu, ada tuition lah. Tapi tak lama pun dalam 2-3 bulan je. Dan kebetulan nak pergi, tengah pergi esok tu dia pergi holiday lagi. Bawa buku ni buat latihan latih tubi. Dan dia dapat 98%. Matematik. It is a very drastic jump sampai apa ni ibu bapa yang lain bertanya anak saya, apa yang you buat? Dia kata untuk apa ni sampai anak-anak you tinggi keputusan matematik. Jadi anak saya kata dia belajarlah macam mana nak ajar anak itu matematik melalui YouTube juga. Dan saya perasan juga ya peranan Next Bio. Kemudian adik lelaki dia juga pada pertengahan tahun open day tu cikgu dia kata dia ada masalah membaca. Ya. Jadi belilah buku yang boleh macam apa ni bantu dia mengenal suku kata. Dan dia dah boleh baca dan kemudian dia punya apa ni progress tu bukan hanya pada membaca Rumi tapi juga Arab dan juga Iqra dia. Dan mereka kedua-dua adik-beradik ini dapat award. Si kakak dapat award apa ni keputusan tertinggi terbaik. Dia dapat nombor 1 dalam kelas. Dan keputusan matematik tu one of the highest. 2 orang dia dapat 98 dalam darjah 4 tu. Dan si adik ni dapat apa ni anugerah nilam. Ya, kepuasan dia membaca. Ya, ya betul-betul saya memang macam wow terkejut juga saya. Dan si kakak dia juga ada ni, ada eczema. Ya, jadi setelah 2 start Next Bio clear. Alhamdulillah. Next bio. Ya, Next Bio. Jadi budak-budak tu bukanlah malas Tidak. sebenarnya. Ya. Rupanya perut tak betul. Ya, kena betul. Bio. Jadi maknanya gut is not talking to the brain. Ya, miscommunication. Itulah. Ya, betul. Okay. Alright. Satu saya rasa pencapaian mereka yang cukup membanggakan. Bukan hanya ibu bapa jaga saya supaya sebagai nenek mereka lah. Jadi menarik bila uh, kalau nak cerita tentang apa yang dah berlaku kebobrokan ni banyak lah. Nak selongkar ni boleh buat another PhD on the problems that we have. Tapi berapa ramai yang can give solutions. Kan kalau kita pergi banyak ceramah-ceramah je
blaming tu lah, blaming budaya begitu kan. Jadi saya pun kadang-kadang I stop sometimes listening supaya kita dah terlalu banyak masuk kan. We need to sit down and clear our mind first. Dan kita kena pasang tapis kita untuk kita start to think properly kan. So Alhamdulillah bila kami bertemu dengan BE pun antara yang menarik ialah Shiruto ni, yang jumpa dia adalah 3 orang profesor. Satu nama Profesor Kehormat Diinchi Mizuno, dan 2 lagi profesor yang selalu datang Malaysia ni iaitu Profesor 1980-an lagi, dah lama. 80-an lagi dah. Apa yang mereka lihat ialah bagaimana sistem imun badan kita berfungsi. Satu sel yang sangat penting yang menjadi pertahanan pertama kita, yang bertugas 20 jam 7 hari seminggu mempertahankan badan kita kan, tanpa kita suruh pun. Sebab apa? Allah Ta'ala suruh lah untuk tahankan badan kita tanpa kita tahu pun. Beribu tahun manusia tak tahu pun benda tu ada. Ada sampai satu kita panggil apa nama teori tu, dia berlaku di barat mereka tak tahu pun ada microbiomes yang menyebabkan sakit kan. Sampailah cuci tangan betul baru dia. Kita tak tahu banyak benda sebenarnya, tapi dalam proses kita tak tahu tu Tuhan dah jaga badan kita dah. Barulah kita mula belajar pasal diri kita kan. So sama juga dengan satu pertahanan badan ni, nama dia macrophage. Dia ni multi talented. Cakaplah apa, confirm dia boleh buat. Nak makan sel kanser boleh. Nak neutralisekan bakteria boleh. Nak neutralisekan virus boleh. Nak bersihkan sel-sel mati boleh. Nak tanya je. Dia bab-bab membersihkan ni, leave it to this one, macrophage namanya. Macrophage. Dia macam Pac-Man lah. Dan multi talented. Kan? Dia tahu je ada benda asing dalam badan, dia boleh ada cara dia, badan akan tagging system. Tagging system dia tahu, ni jahat. Go makan. Dan sangat efisien dalam benda tu. We are talking about, tengah saya bercakap ni pun dia tengah buat ni. Tengah tidur pun dia buat. Kan? Dia tak pernah tidur. Kan? Kerana Tuhan yang menjadikan dia pun tidak pernah mengantuk dan tidur kan. La ta'khudhu sinatun wala naum. Kita ya tidur. Tapi Tuhan yang menjadikan benda-benda ini adalah untuk maintain kita. Tapi masalahnya dengan toksin yang banyak dan sebagainya, radang lagi kan, dia pun confuse kan. Radang ni bahaya sebab apa? Dia confusekan sistem imun kita. Dia tak tahu. Sekarang tagging system dah pening sikit. Dia pergi tag pula sel-sel kulit. Tu jadi eczema tu. Ni ringkasan lah secara mudah nak faham. Things are more complicated obviously. Tapi tagging system kita rosak. Jadi dia tag pula, kalau salah tagging, dia tagging pula dekat bawah pinggang. Jadi masalah bawah pinggang pula. Benda dengan SLE kan. Systemic lupus erythematosus. Dia boleh sampai bawah pinggang rosak. Dia punya mata boleh rosak. Macam-macam dalam badan rosak. Itu SLE, lupus. Kalau dia lebih daripada 8 kriteria, ada 12 kriteria, dia ada 4 ke 8, dia boleh jadi sistemik, satu badan kena. Kalau dia tak cukup tu, kita panggil lupus. So, masalahnya tagging sistem rosak. Dan kita punya macrophage jadi penat. Jadi macrophage kita penat, jadi serangan tu jadi datang bertalu-talu lah. Kan? Bertalu-talu, apa nak buat? Perawatan moden kata, kita kena suppress lagi immune system. Sebab immune system tengah gila. Bagi lagi ubat suppress lagi immune system. Tapi tak address masalahnya, bukan immune system tu yang jahat. Masalahnya dia nak buat kerja, tapi tagging dia pening. So what you should be doing, tapi masalahnya nanti bila dah begitu, dia akan on genetik kita yang tak betul. Nama dia epigenetik. Hari ni banyak sikit, ilmu lebih-lebih sikit daripada apa yang sepatutnya juga dalam filing. Tapi seronok nak cakap supaya kita faham. Bila dia dah on genetik yang jahat ni, susah sikit kita nak off dia. Dia akan susah sikit. Jadi akhirnya bila dah on ni, yang penyakit autoimun ni payah kita nak baikkan. Sebelum dia teruk tu kita betul lagi. Tapi kalau memang jadi SLE sistemik kan, susah. Dia boleh kontrol balik lah, slow down. Tapi untuk eradicate fully susah sebab dah jadi genetic issue. Anything yang genetic issue payah sikit.
So bila macrophage ni dia 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 tidak aktif, badan memang kan sakit lah, selalu kena jangkitan. Bila orang yang kena ada autoimmune ni, bukan sekadar dia kena makan ubat yang suppress immune dia, dia tak boleh expose dengan persekitaran macam orang lain. Dia akan senang sangat kena jangkitan. Bila kita ada Shiruto ni bertindak macam dia aktifkan balik immune system kita, macrophage tadi. Dia kajian mendalam lah, ada TLR4 semua. Dia kajian sangat mendalam sampai menang Nobel Prize tau. The receptor yang diorang jumpa dalam macrophage tu akhirnya tolak receptor 4, TLR4, tolak receptor 4. Reseptor ni lah yang boleh aktifkan balik Shiruto, aktifkan balik macrophage. Dan dalam kajian dia menunjukkan menggunakan Shiruto ni aktifkan bukan 1 kali ganda, bukan 10 kali ganda, dan bukan 100 kali ganda, tapi 1000 kali ganda. Sangat tinggi, mental-mental. Itu sebabnya you makan Shiruto just for few days. Sebenarnya sebelum ni you boleh je ambil macam beta glucan, vitamin C. Kata vitamin C very good untuk ah, kan, vitamin C kata bagus untuk immune system, vitamin C bagus untuk immune system. Tapi rupanya dia tak aktifkan tinggi. Tapi makan Shiruto, bila you kata 1000 kali ganda, itu yang dah makan vitamin C berkotak-kotak, tak rasa apa sangat. Makan Shiruto 2-3 sesi dah rasa kan. Sebab pengaktifan dia sangat tinggi. Dan pengaktifan dalam kadar yang baik, kadar yang betul. Sikit je. Sikit je. Tapi sangat powerful. Ya? Oh, 6 session lah kan? Oh, 6. Saya tadi cikgu tu baru makan 2-3 sesi. Next bio dengan Shiruto saya bagi. Saya kata nak betulkan balik perut, betulkan immune system. Sekarang dia dah beli sendiri. Dia dah start promo dah. Boleh rasa kan Shiruto. Very powerful. So manfaatnya tadi, kan saya kata macrophage ni macam-macam tadi, dia aktifkan immune system. So dari segi kajian lah, bila immune system, we talking about a lot of things. Sebab immune system is everywhere in the body. Orang yang ada gastrik pun akan okey, orang yang ada sopak garam, urtikaria kita panggil, gata-gata pun akan kurang. Masalah kecil manis pun kita boleh bantu. Even to the level masalah rambut pun ada juga. Orang yang ambil Shiruto campur dengan spirulina dan alora boleh membantu masalah rambut juga. Pertumbuhan rambut. Masalah osteoporosis, masalah asam perut, masalah kolesterol, masalah luka lambat baik, ada yang kita bagi pada orang yang kecil manis, yang ada diabetic foot, ada masalah luka dekat kaki, dia makan Shiruto. Luka yang lama dia menderita, luka tu terbaik, hilang. Dia punya dalam ni jadi hilang luka tu. Tu cantik kaki ni. Alhamdulillah. So mengawal metabolisme. Jadi orang yang ambil Shiruto, salah satu testimoni kita kata badan dia tak letih ambil Shiruto. Macam-macam testimoni lah, according to apa orang tu sakit lah kan. Betul tak? So yang ni the last one. Yang ini pun Bifil tak cukup-cukup, dah setahun lebih dah. Ada betul juga kita tengah address isu yang nak production juga lah. Tapi sebabnya bahannya adalah bahan yang organik, bahan yang bagus. Jadi founder tak boleh nak kompromi tentang bahan dan tentang siapa tempat lain mungkin boleh bagi, tapi kita setia dengan Prof ni dah tak ada, nama dia Profesor Dr. Farid Murad lah. Dia dah meninggal 2023. Dia adalah pemenang hadiah Nobel pada tahun 1998 dan dihasilkan kertas kajian sangat banyak, more than 300 scientific papers yang Q1 punya lah. Dan dia adalah bekas kepada ketua jabatan di Stanford University. Dia buat PhD in pharmacology. Pada tahun sama dia grad daripada medical school. Dia medical doctor yang ada PhD masa dia buat tu, masa dia medical school. Lalu tak dia pandai. Dia orang Albania tapi duduk dekat US lama lah. Kajian itu struktur penghasilan kita panggil nitric oxide lah, diambil oleh satu syarikat nama Pfizer untuk menghasilkan ubat Viagra, ubat kuat lelaki. Sebenarnya kalau you tengok struktur molekul dan struktur pergerakan ubat Viagra ni adalah sama dengan Bifil. Cuma sebab itu adalah drugs. Drugs ni very specific.
targeted. Jadi orang lelaki dia akan ada targeted pada paru-paru dan juga kemaluan dia lah. Itu yang boleh jadi kata ubat kuat lelaki lah. Tapi dia bukannya repair. Dia hanya ada masa tengah ada kesan, waktu tu je lah. Lepas tu sakit balik. Ini dia repair. Yang ni repair. Sebab yang ni, dia bukan kembangkan salur darah dekat situ je. Dia kembangkan salur darah satu badan. You're talking about the L-arginine nitric oxide ni, it's happening the whole body. It's not just at that area. So kalau orang lelaki, kalau orang perempuan yang belum putus haid, dia ada estrogen. Dia boleh bantu untuk lembutkan salur darah dia. Jadi serangan jantung dia kurang berbanding orang lelaki. Orang lelaki tak ada. We don't have much of estrogen. Kita sikit je lah. Dia tak boleh banyak. Banyak dia dipondan lah kan. But of course orang perempuan pun estrogen pun tak boleh banyak juga. Kalau banyak jadi kanser payudara because of estrogen yang tak boleh buang daripada badan. That's why kita sangat advocate Aloe Vera to regulate back the estrogen in the body. And estrogen pula nak kena buang, hati kena bagus. Bila hati tak bagus tu yang orang perempuan banyak ada masalah thyroid tu. Kalau hyperthyroid ni, tanya orang perempuan banyak kan. Thyroid banyak. Saya tu bagi ceramah, saya bagi ceramah tu macam seolah what the doctor does not tell you lah. Saya bagi ceramah dekat nurses dekat Pulau Pinang. Saya bagi. Dia kata nak dengar sesuatu yang lain lah. Tak nak dengar dah yang bukan tak nak dengar. Nak cari sesuatu yang lebih fresh. Saya cakap, betul tak banyak perempuan yang mengandung sekarang ni ada masalah thyroid? Dia kata ya betul doktor. Sebab dia orang ada buat saringan untuk ibu anak semua kan. Memang ramai kata. Tak terfikir. Thyroid. Dia tak. Perempuan yang tak mengandung, dia dah tak, they don't discover that they actually have thyroid problems. Cuma so saya kata ni kembali kepada masalah dalam badan kita. Kita tidak dapat buang toksin yang baik. And it affects your thyroid ni because it's a metabolic punya hormones. So dia affected satu badan your metabolic maksudnya menghasilkan tenaga. Satu badan terganggu kan. Okay. So that's why kita back to this lah. Ada arginine ni kan. Ni saya sangat sarankan untuk orang lelaki ambil. Sebab the indication orang lelaki ialah kekuatan lelaki dia. Kalau dia ada masalah yang itu, maksudnya dia akan ada selepas itulah kolesterol, dia masalah gout, dia ada masalah dan sebagainya. We need to address this first. Untuk orang lelaki, untuk orang perempuan pun bagus juga ambil tak masalah. Okay. Dan dia juga ada coenzyme Q10 iaitu menjadi sumber tenaga jantung. Dia menguatkan sel jantung. Ditanyalah apa yang khilaf menolak bahawa coenzyme Q10 ni penting. Tanyalah dia orang. Dia orang mesti suruh beli kat farmasi je kan. Carilah coenzyme Q10. Tapi kita dah ada formulasi yang memang cukup dah untuk ni. So dan dia orang bubuh pun memang just enough untuk kita. Satu sachet tu dah cukup memadai untuk ambil satu hari. Lepas tu kita ada extract tomato. Nama dia lycopene. Antara masalah juga kepada serangan jantung ni ialah penggumpalan dalam darah yang sangat cepat. Dia kalau gumpal darah ni kat luar kulit tak apa. Jadi kuping, kita buanglah kuping tu. Blood clot Blood clot. Kuping kat kulit, buanglah kuping tu tak masalah. We are talking about kuping dalam badan. Bila kita ada radang, inflammation ni, jadi contohnya macam kena gigit nyamuk lah. Bila kita kena gigit nyamuk kan, kita bengkak kan betul tak? Bengkak, gatal, sakit, pula semua tu. Tapi dia sekejap je. Itu kita panggil acute inflammation. Radang dia sekejap. Tak ada masalah. Itu tak ada masalah. The thing that we are talking about is radang yang berterusan dalam badannya. It occurs all the time. Selalu. Jadi that's why bila berlaku radang ni, satu benda yang akan merosakkan, menyebabkan penggumpalan ni ialah platelet kita, sel yang bergumpal tadi tu, dia jadi buah durian. Sel platelet yang sihat adalah macam buah oren. Dia kena semua surface je. Kalau macam durian kan, kita letak, dia akan bergumpal dengan senang lah. Sebab dia spiking. Kan kita longgok durian kan dia melekat, susah nak gerak kan. Kalau kita longgokkan buah oren, jatuh kan. Sebab dia licin. Kalau you dapat platelet yang macam durian, habis, susah. Dia bergumpal,
Kalau dia kena kat hujung, kat kaki semua, boleh jadi infarction. Maksudnya boleh jadi uh, boleh mati lah. Hujung jari kena potong semua kan. Gangrene lah. Gangrene, yes. Gangrene lah. Kalau kena jantung, serangan jantung. Kena kat otak, dia kena stroke. Ha. So that's why you need lycopene. You perlukan extract tomato. Ni bukan tomato yang makan ni dapatlah juga. Tapi di dalam bentuk active component ni dah ada dalam dia. Seterusnya kita ada extract, dan ini extract delima. Delima ni antara yang disebut dalam Quran juga. So buahnya memang baik. So very good antioxidant yang membantu salur darah kita. Ya.